Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernah tak anda mengalami gejala tangan kebas dan semut-semut? Especially pada tiga jari, 3.5 fingers ni. Dan kadang-kadang sakit pada pergelangan tangan. Carpal tunnel syndrome adalah satu gejala di mana terdapat penekanan pada saraf median nerve atau saraf median di bawah pergelangan sendi. So saraf median ni dia melalui sendi itu di bawah satu tisu atau macam terowong. So kadang-kadang dia boleh menyebabkan penyempitan dan pesakit akan mengalami kebas dan rasa semut-semut pada jari. Antara faktor-faktor penyebab carpal tunnel syndrome adalah seperti penggunaan tangan semasa doing desk job dalam keadaan yang tidak ergonomik lah, terlalu flex atau extend masa menaik. Contoh, satu. Yang kedua, untuk mereka yang membuat pekerjaan handle vibratory tools macam drill, the vibration can cause carpal tunnel syndrome. Pregnancy and obesity also can cause carpal tunnel syndrome. So apa yang kita boleh buat untuk mengelakkan daripada kena carpal tunnel syndrome? First of all, di tempat kerja kita kena mempraktiskan cara duduk kerja ergonomik. Ini saya dah kupas dalam video yang lalu macam mana nak duduk secara ergonomik. Yang kedua, kalau kata ada gejala-gejala carpal tunnel ini, sila berjumpa dengan pakar ortopedik yang berdekatan kerana kita ada beberapa cara rawatan untuk carpal tunnel syndrome.